Bagi tempoh Januari hingga Jun 2025, Kedah telah mencatat jumlah pelaburan diluluskan sebanyak 7.94 bilion dalam sektor pembuatan, melibatkan 34 projek baharu. Ini dijangka mewujudkan 3,899 peluang pekerjaan. Dengan pencapaian ini, Kedah berada di tangga keempat tertinggi di Malaysia. Pelaburan kini tertumpu di kawasan perindustrian Padang Meha dengan nilai 6.5 bilion. Diikuti Kulim High Tech Park, kawasan perindustrian Padang Serai dan kawasan perindustrian Bakar Arang. Pelaburan asing mendominasi dengan nilai 7 bilion, manakala pelaburan domestik menyumbang 931 juta. Tiga negara penyumbang terbesar ialah Singapura, Hungary dan Republik Rakyat China. Ini menunjukkan tahap keyakinan tinggi pelabur antarabangsa terhadap ekosistem industri di Kedah, di samping komitmen kukuh pelabur tempatan yang terus menyokong pertumbuhan negeri. Kedah Aerotropolis. Pembangunan Kedah Aerotropolis, yang mana lapangan terbang kargo antarabangsa Kulim menjadi komponen utamanya, sering ditanya, jadi atau tidak projek ini. Kerajaan negeri berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan projek berimpak tinggi ini kerana kita tahu lapangan terbang amat diperlukan untuk mengubah landscape ekonomi negeri dan negara. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, perkembangan terkini projek KSP ialah kerajaan negeri telah berjaya melaksanakan 6 daripada 8 nasihat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN. 2 lagi nasihat masih tergantung, iaitu National Airport Strategic Plan NASP dan Aerodrome Operating License AOL, yang kedua-duanya berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Walaupun banyak halangan terpaksa dihadapi, projek ini tetap menjadi keutamaan kerajaan negeri atas keyakinan inilah yang diperlukan oleh rakyat untuk menjadi economic game changer yang akan merubah ekonomi negeri dan negara pada masa hadapan.